Okey, sekarang saya nak tunjukkan cara untuk top up. Cara untuk top up akaun ataupun SIM card Istel kita. Cara dia mudah je. Masuk dekat apps Istel, lepas tu tekan pada button reload. Masukkan berapa jumlah yang kita nak top up. Macam saya sekarang ni, contoh saya nak buat nak langgan package 35 kan. Jadi saya top up lah 35. Okey, lepas tu saya tekan next. Okey, dekat sini kita boleh pilih nak top up daripada mana. Gunakan kad bank, gunakan online banking ataupun gunakan wallet. So contoh saya nak pakai e-wallet. Saya pilih dekat sini, lepas tu tekan pada proceed pay. Masukkan nombor PIN. Okey. Lepas tu pilih e-wallet. Tekan e-wallet, pilih e-wallet apa yang kita nak pakai. Contoh saya nak pakai Touch and Go e-wallet. Tekan secure checkout. Okey. Tekan dekat sini. Dekat confirm payment ni, tekan pay. Okey. Back to merchant. Nampak tu kredit masuk. Secepat kredit masuk. Okey, back to merchant, tekan. Dah sukses dah. Back to Istel. Payment success. Dan dah siap. Okey, simple, mudah je. Okey. Nampak tu airtime balance sudah masuk RM35.